Apa khabar kawan-kawan? Ini Chef Hanan. Selamat Hari Raya kepada all my Muslim friends. Untuk Hari Raya ini, sebagai pencuci mulut, Chef akan ajar hari ini cara buat roti pisang. Okay guys, first kali kita nak buat apa? Kita nak uli tepung di canai. Di dalam mangkuk ni Chef ada 300 gram tepung gandum. Dalam ni Chef masukkan 1 sudu besar gula, setengah sudu kecil garam, 1 sudu besar margarin. Bersama dengan 150 ml air. Kita nak uli tepung ni selama 8 hingga 12 minit ya. Tepung ni kena uli elok Kalau tak kita tak jadilah. Masa teba atau kita tarik roti canai tu tak jadilah. Okey. Lepas dah uli, lepas 10 minit macam ni, Chef akan agihkan tepung roti canai ini kepada 5 bahagian. Letak atas tapak tangan, picit je lah. Dia keluar saiz yang seimbang. Sapukan pelantar, rehatkan tepung ni 2 hingga 3 jam sebelum kita meneba. Okey, senang kan? Okey, dah rehat tepung roti canai selama 3 jam. Sekarang mari kita buat roti pisang kita. Letak tepung roti canai atas satu meja yang bersih. Sapukan minyak atas tepung roti canai ini. Terus kita tengik roti canai hingga sebesar saiz tapak tangan kamu lah. Lepas tu tarik je lah dengan gently jangan kamu terlalu kasar Pelan-pelan tarik pinggir-pinggir roti ini hingga saiz lebih kurang diameternya 35 hingga 40 cm macam tu. Okey. Untuk satu roti Chef pakai 2 biji pisang Chef potong nipis-nipis lah. Jangan terlalu tebal, jangan terlalu nipis. Terus transfer pisang yang kita potong tadi di tengah-tengah roti yang kita teba. Terus lipat segi 4 tepat. Sekarang Chef ajar macam mana kita nak transfer roti pisang ni ke kuali. Angkat satu piring, sapukan minyak. Terus transfer atas piring ni. Lepas tu kita akan transfer ke kuali. Senang. Macam ni safe. Dia tak akan koyak atau pecah masa kita transfer lah. Dengan api yang sederhana, panaskan kuali, titiskan sedikit minyak di tengah-tengah. Terus pindahkan roti pisang kita yang kita teba tadi kan. Letak di tapak tangan, terus campak di atas kuali. Sekarang kita nak buat apa? Kita nak biar masak selama 3 minit. Satu permukaan lah 3 minit. Lepas tu terbalikkan. Masak lagi 3 minit. Siaplah roti pisang kita. Sebagai hiasan, Chef ada simpan kepingan pisang yang lebih tadi. Chef Chef letak atas satu piring kaca Taburkan gula atas tiap kepingan pisang. Gunakan flame torch, Chef akan bakar gula atas kepingan pisang ini. Kita akan create pisang caramel. Tapi totally optional dia kalau nak buat, dia akan lagi elevate lah roti pisang kita lah. Okay, let's go. Kita cuba roti pisang kita, okey? Jom. Ada caramel banana di atas lagi, okey? Cuma makan guys, Guys, best banana roti pisang guys. Banana caramel yang Chef letak atas tu kan. Banana caramel yang Chef letak atas roti pisang ni, dia goes well with roti pisang. Memang premium guys. Memang premium. Tolong cuba resipi ni and tolong komen ya guys And terima kasih terima kasih untuk tonton video Chef. Dan Chef ucapkan selamat Hari Raya kepada all Muslim friends. Maaf saya dapatin. Apa-apa silap cakap, minta maaf ya. Terima kasih guys. Jumpa lagi dalam video lain. Selamat Hari Raya. Bye-bye. Terima kasih dari Chef Hanan. Bye-bye.